Saya nak cerita, baru-baru ni ada seorang hamba Allah ni lah mesej saya yang mana beliau dah pernah beli emas dengan Public Gold dan dia daftar tanpa ada introducer. Kat sini saya nak maklumkan kepada tuan-puan, mungkin tuan-puan pernah dengar nama Public Gold. Di Public Gold kita mengamalkan konsep tuan-puan beli emas, lantiklah introducer. Bila tuan-puan beli emas dengan Public Gold tanpa ada introducer, tuan-puan akan berdaftar direct di bawah Public Gold. Dan kalau tuan-puan pergi walk in di branch Public Gold pun, kebiasaannya staff akan bertanya siapakah yang memperkenalkan tuan-puan beli emas dengan Public Gold. Tuan-puan jangan risau kalau tuan-puan letakkan nama introducer tu semasa tuan-puan buat pendaftaran. Sebab bukan tuan-puan bayar duit dengan introducer. Kenapa perlunya ada introducer dalam tuan-puan nak beli emas dengan Public Gold? Sebab bila tuan-puan beli emas tanpa introducer, tuan-puan takkan dapat bimbingan. Seperti mana yang saya lihat dengan hamba Allah yang beli emas berdaftar di bawah Public Gold ni, dia tak tahu apa-apa. Sedangkan dia dah buat purchase yang boleh melayakkan diri dia untuk jadi dealer Public Gold. Tapi dia terlepas peluang untuk daftar sebagai dealer. Kan rugi kat situ. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak beli emas dengan Public Gold, saya sedia jadi introducer tuan-puan dan saya akan bimbing tuan-puan sebaik yang mungkin. Pergi klik ni dekat bio, daftar akaun secara percuma ataupun tinggalkan detail tuan-puan di back service. Jangan lupa follow saya untuk info emas dan juga kewangan.